Okay, baik. So, macam mana cara untuk kita createkan URL webhook kita ni? So, dalam sistem Seposin, anda perlu pergi ke layer chatbot anda dahulu. Okay, open je bot. Lepas tu pergi ke bahagian tools. And then, anda perlu pergi ke bahagian inbound webhook dekat sini. Dekat sini. So, anda akan nampak kat sini dia ada inbound webhook dan juga webhook logs. Okay. Maksudnya webhook log ni adalah apa data yang dah di-trigger lah sebelum ini. Okay, yang inbound webhook ini pula dia ada rate limit 500 request per 24 hours for all the inbound webhook. Contact support to increase the rate limit. So yang ini nanti saya akan tunjukkan kepada anda dekat mana kita nak dapatkan ataupun nak increasekan lagi lah kita punya users ni. Sekarang kita ada 500 request per 24 hours sahaja sekarang, buat masa sekarang lah. Tapi kalau nak tambah, boleh tambah di kemudian hari nanti. Alright, so cara kita nak createkan dia, kita klik je kat sini inbound webhook. Lepas tu kita bagi nama. Contohlah, saya suka bagi nama based on sistem apa yang akan hantar webhook tersebut. Saya bagi nama kat sini BCL return ataupun BCL webhook pun boleh juga. BCL webhook. Okay. So klik je save dan dia akan automatically create satu webhook URL yang mana kalau kita klikkan dia, kita boleh dia akan directly copy link tersebut dan kita boleh masukkan ke dalam sistem BCL ataupun mana-mana sistem yang mana yang kita nak lah, yang support inbound webhook. Dia akan ada, anda cari je dalam anda punya sistem yang anda gunakan itu inbound webhook. Nama dia di inbound webhook ni, dia akan, kalau dia support inbound webhook, dia akan adalah option untuk kita masukkan. Sebagai contoh, kita try masukkan dekat dalam sistem BCL. Kalau anda familiar dengan sistem BCL, okey. Ini saya leavekan dulu. Dekat dalam form, kalau anda buka dekat form anda kan, klik edit kat sini. Lepas tu anda pergi ke bahagian advanced setting. Advanced setting, and then pergi ke bahagian webhook setting. So kalau dekat mana-mana sistem yang lain pun berkemungkinan besar mereka akan menggunakan orang kata nama yang sama lah, webhook setting. Anda tengok je, cari je webhook setting. Kalau tak ada inbound webhook, cari webhook setting. So dekat sini dia nampak, kalau dalam BCL dia ada webhook configuration. So kita enablekan dia, and then kita masukkan kita punya link kita tadi kat sini. So yang ini kita masukkan Ctrl V. Okay, and then sebelum kita send test, kita aktifkan dia dahulu. Okay, so kalau kita tengok dekat log, dia masih kosong lagi kat sini. So kita try untuk save dulu kot. Save, and then kita send test. Send test, select option, form submit. So kita send test webhook. Okay, successful. So kat sini test webhook send lah. Kalau kita pergi ke dalam kita punya ni semula, kita pergi dekat log, dia dah ada dah URL kat sini. Kalau kita klik, dia akan ada data-data yang dihantar. So itulah dia inbound webhook, di mana dia akan hantar data yang ni ke dalam kita punya alamat yang diberikan, yang kita berikan kepada sistem yang kita gunakan itulah. So data inilah nanti yang kita akan mapkan dia. Lepas tu kita boleh connect dengan flow dan kita boleh buatlah macam-macam lagi yang boleh kita buat dengan data ini sebenarnya. Kita nak send tracking number, kita nak send follow up, kita nak send nak ubah detail ke apa dan sebagainya, nak masukkan dekat dalam Google Sheet ke, semua boleh buat dengan menggunakan inbound webhook ini. Alright, so bila kita dah settle macam ni, next step adalah kita perlu mapkan data-data yang diberikan ni lah. Data ni kita nak simpankan dia punya event dia ni ke dalam user field. The custom user field kita tu, kita nak simpankan dia supaya nanti senang kita nak jadikan dia sebagai variable, supaya senang untuk kita olah ataupun susun dekat dalam flow kita. Nanti tak perlu nak terlalu banyak sangat cabang-cabang flow kita tu, just menggunakan variable sahaja, guna condition dan sebagainya lah. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda satu persatu. Alright, so ini cara macam mana kita nak createkan dahulu kita punya webhook URL. Assalamualaikum dan salam sejahtera.